Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini bersama saya ada sebuah jentera daripada Yamaha juga lagi, iaitu Y16ZR. Okey. Motor ni hari ni kenapa saya nak buat juga video biarpun dia standard. Sebab motor ni standard habis, standard hilang. Cam punya, cam dia pun standard, exhaust semua standard. Kalau korang boleh tengok dekat sini kan, exhaust semua standard. Yang lain dekat sini cuma rim. Tak ada dah. Okay. Motor ni, enjin dia diubah suai sedikit oleh OK Garage yang terletak di Kampung Melayu Subang. Dan spek enjin motor ni adalah macam saya cakap tadi, semua standard kecuali satu barang, iaitu crankshaft dia. Crankshaft dia jack 1.5 mm. 1.5 kan? 1.5 mm. Jadi kita nak tengok result motor standard habis, standard gaban, tukar crank saja. Kita tengok horsepower dia ada perbezaan tak performance motor ni macam ni. Tapi secara personally saya agak berdebar juga, agak risau, seram, sejuk sebab motor standard, blok semua standard, blok standard, piston standard tapi tukar crank, jack pula tu. Itu yang seram tu, sebab takut sleeve tak cukup panjang. Macam yang video sebelum ni, ada saya post video sebelum ni yang daripada OK Garage tu, 57 jack tapi dia punya sleeve, block sleeve dia panjang. Tapi yang ni sleeve standard. Itu yang agak merisaukan saya lah. Tak apa, ECU powered by NLK. Kita nak tengok macam mana, tapi permintaan komen dia nak suruh buat mode pom-pom. Tak tahulah boleh jadi tak boleh jadi untuk exhaust bisu ni. Exhaust standard. Apa pun, layan video ni sampai habis, results di akhir video nanti. Jadi jom kita layan video sedikit kita punya proses tuning. Stay tune guys.
Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita tune. Tapi okey, motor selamat, tak ada masalah, no big issue. Isu dia exhaust standard. Aduh, stres pula exhaust standard. Bukan stres sebab nak tune tau, sebab nak cari dia punya timing, apa nak bagi yang mood tu, nak bagi letup-letup. Korang tengok sini. Tengok lubang exhaust dia besar mana. Ibu jari tak lepas masuk bang. Jadi kita expect bagi ada pop macam exhaust back pressure yang sebelum-sebelum ni tidak kesampaian guys. Tapi apa-apa pun kita tengok horsepower dia. Terhasil sebanyak 20.65 horsepower, torque 12.90 foot pound. Wow. Cuma dia punya graf ujung dia turun sebab cam standard. Standard. Memang dia tak kari punya, betul-betul standard semua. Crank je. Tapi apa-apa pun dia punya acceleration dia padu. Kalau tukar crankshaft saja, jack 1.5 adalah beza cc tu mungkin dalam 20 cc kot. Kot lah. Jadi mantap. Kalau mana yang player-player bajet-bajet tak apa nak ramai tu, bolehlah buat spek macam ni. Sebab cam pun tak tukar, jadi dia tak ada isu floating. Kalau cam tukar, head standard, valve spring standard, dia akan ada isu floating. Jadi Y16 kalau tukar cam je, dia makan modal. Banyak benda nak kena buat. Apa pun padu, mantap. Terbaik kalau korang yang berada berdekatan dengan Kampung Melayu Subang atau sewaktu dengannya, bolehlah singgah-singgah ke bengkel OK Garage. Nombor bengkel ada dekat description box di bawah. And then terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Daniel Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Kepada follower-follower yang dah lama follow saya, follow kita orang daripada baju kita orang warna biru oren dulu sampailah ke macam-macam warna sekarang. Saya salut kepada anda, berterima kasih kepada anda. Jadi sama-sama kita jayakan semula channel YouTube Hanif Comeback. Macam dulu kala balik. Okay. Jadi mission for 100k subscribers, harap-harapnya menjadi seperti dulu 100k, lepas tu kena hack. Okay, jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback. Dan kalau ada pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera dekat description box di bawah. Nombor DeFi Daniel Lab ada dekat situ, DeFi Daniel Lab Official. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Jangan laju-laju di atas jalan, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum.